Ramai orang tanya saya, patut ke saya beli SIM card Tone Wow Lite ataupun Tone Wow Biz? Okey, saya explain 2 minit. Let's go. Mula-mula, jom kita tengok SIM card Tone Wow Lite. Harga dia cuma RM10. Dalam SIM card ni, anda akan dapat 2GB data speed berserta dengan unlimited call. Anda akan dapat PA takaful sehingga RM10,000 dan perlindungan ni akan cover anda sehingga umur 75 tahun. Data pun 2GB je, jadi kalau anda nak langgan pelan data yang lebih besar, anda boleh langganlah apa-apa pelan bulanan yang ada. Anda top up dan pilih pelan yang anda nak. Dari segi bisnes pula, jika anda pakai SIM card Tone Wow Lite, Tone Wow akan bayar anda komisen sehingga 14% daripada jumlah top up pengguna yang ada dalam rangkaian anda. Jom kita tengok pula SIM card Tone Wow Biz. Harga dia RM128. Harga dia memang tinggi. Ramai orang nampak memang terkejut lah, 3 angka tu. Tapi sebenarnya, dalam RM128 tu, anda terus dapat plan FU60 secara percuma, iaitu 500GB dan unlimited call untuk sebulan. Maksudnya, bulan pertama anda dah tak payah top up dan langgan pelan dah. Dekat situ saja anda dah jimat, tak perlu keluar kos lagi untuk top up. Lepas tu, perlindungan PA takaful anda daripada RM10,000 dia naikkan kepada RM50,000. 5 kali ganda lebih tinggi guys. Dan paling menarik daripada segi bisnes, komisen anda juga akan meningkat daripada 14% naik kepada 26% Tone Wow bayar anda. Jadi mana satu yang lebih sesuai? Kalau anda nak start dengan modal yang rendah, anda boleh cuba SIM card Tone Wow Lite. Tapi lepas aktifkan SIM card, kena top up lah dan langgan plan. Tapi kalau anda nak full all in yang lebih berbaloi, anda ambil SIM card Tone Wow Biz. SIM card tu dah siap plan top up, perlindungan takaful anda 5 kali ganda lebih banyak dan peratus komisen anda dibayar 2 kali ganda lebih tinggi. By the way, soalan yang orang selalu keliru, SIM card Biz dah ada plan FU60 untuk sebulan. Bulan depan boleh tukar-tukar plan ikut suka anda. Jadi fikir-fikir sebelum buat keputusan sebab bayaran yang anda buat ini sekali sahaja seumur hidup.